Bila seseorang pandang cermin, dia sebenarnya nak tengok wajah dia yang sebenar, wajah yang dia kenal, wajah yang dia suka. Tapi bayangkan perasaan dia bila tengok wajah tu sudah tak sama macam dulu. Seawal usia 35 tahun, ramai orang mengalami kejatuhan wajah tanpa mereka sedari. Kejatuhan sekitar 2 hingga 3 cm cukup untuk membuatkan wajah nampak letih, garang dan jauh lebih tua dari usia sebenar. Titik kejatuhan wajah paling kerap berlaku di 3 tempat, iaitu kawasan smile line, tepi mulut dan di bawah dagu dan rahang. Apabila 3 kawasan ini jatuh, keseluruhan wajah akan nampak jatuh. Bawah kulit ada sokongan wajah, iaitu cushion collagen. Bila cushion collagen ni lemah, flabby dan kendur, kulit pun jatuh. Di sinilah pentingnya rawatan 3-in-1 red light. Rawatan ini fokus tepat pada 3 area utama, iaitu smile line, tepi mulut dan di bawah dagu. Teknologi ini memulihkan cushion collagen. Wajah kembali lifted hingga 3 cm tanpa pembedahan, tanpa filler, tanpa toksin. Hasilnya, wajah terus nampak tegang, kemas dan seimbang. Sebab tu red light menjadi pilihan ramai wanita dan ramai yang benar-benar berpuas hati. Tanpa buang masa, sertai kami dalam sesi face mapping. Ia membantu kami mengenal punca sebenar kejatuhan wajah dan rawatan yang paling sesuai untuk anda. Jangan lepaskan peluang ini, dapatkan harga promosi secara online sekarang. Ini masanya untuk melihat semula wajah anda yang sebenar. Jangan lepaskan peluang ini.